Minggu. Keluar lagi. Dah ada? Ni bekas dalam apa? Bekas telap. Begitulah kegiatan kami hari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Berikan kami kekuatan ya Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Betul tak? Tahun ni raya ala kadar saja. Pakai langsir yang sama selama 3 tahun. Saya dah pakai 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun tak? Daripada zaman arwah mak masih ada. Lepas tu tahun lepas arwah mak dah tak ada, masih pakai ni. Tahun ni pakai lagi langsir yang sama. Tapi langsir kot kita pakai sama ikut, tak apa. Yang macam tadi tu kegiatan kami hari-hari lah. Kami tak tahu apakah ini semua. Ini semua pemberian dari Allah, ujian daripada Allah, ataupun ada hikmah daripada Allah, ataupun apa-apa, Allah alam. Tak boleh pilih kehidupan ni kan. Tapi apapun, memang rutin biasa manusia cakap kebanyakan lah, pakar-pakar motivasi yang handal-handal, hebat-hebat. Dia orang cakap hidup ni bukan kita pilih. Kenapa kau tak pilih? Kau tak adjust hidup kau. Wah, gitu kan. Kalau bahasa ketuhanan sombong amat ya. Cakapnya itu macam sombong lah kan. Tapi kalau bahasa ketuhanan, Allah tu lebih berkuasa atas segala-galanya. Bila orang hidup atas takdir Allah, dia akan tahu bahawa hidup ini sebenarnya semuanya adalah pemberian daripada Allah. Tapi nak sampai ke label ini bukan satu benda atau perkara yang mudah untuk kita harungi. InsyaAllah mudah-mudahan terus kuat kepada mereka yang sama macam saya juga, yang dah ditakdirkan begini. Mudah-mudahan kita semua kuat dengan izin Allah. Tak tahulah, hidup ini bukan pilihan, tapi hidup ini ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut cadangan kan, tak adalah cadangan 1-2 orang yang mungkin tak tahulah bijak ke bagi dia cadangan tu. Lepas tu saya pun bincang dengan suami, saya bincang agak-agak kita ni nak macam mana adakah kita nak ikut pendapat yang mereka sampaikan tu untuk letakkan tanggungjawab yang kami kena laksanakan ni ke tempat yang lain, maksudnya letak dekat pusat penjagaan ke apa kan. Tak tahulah, saya dengan suami tu tak ada jawapan untuk ke arah tu. Sebab tak tahu, kami tak ada jawapan untuk ke arah tu. Faham tak? Tak ada jawapan. Bila saya tanya soalan tu pada suami, suami diam. Suami tanya saya soalan tu, saya pun diam. Seolah-olah hati kami yang menjawab dan mulut tak bercakap. Macam tu. Tapi kami cuba harungi juga sebaik mungkin. Dan doakanlah kami satu keluarga kuat, kerana Allah adalah Tuhan sekian alam, Tuhan yang Maha Esa, yang tak akan kita boleh tandingi, yang Maha tahu atas segala-galanya.
apa yang saya harap dalam hidup saya, mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan, kami satu keluarga kekuatan, berikan kami kesihatan, berikan kami semangat, berikan kami ketenangan, kebahagiaan, apa lagi, rezeki yang baik-baik, apa lagi nak cakap. Dan satu hari harap-harap kami juga akan boleh dalam keadaan yang baik, macam mana yang ada segelintir orang harapkan. Dia nak hidup dia sentiasa baik, tenang, aman, gitu kan. InsyaAllah. Tapi itulah, kerana apa keinginan kita ni, bila kita inginkan sesuatu tu, Allah Ta'ala tak izinkan, mungkin ada hikmah juga. Jadi saya fikir itu adalah satu perkara yang setelah saya amati dan saya teliti, itu adalah memang satu takdir daripada Allah yang memang sangat luar biasa. Okey, itu saja. Selamat Hari Raya hari Sabtu. Dengannya jatuh pada 2026 ni, hari Sabtu ni. InsyaAllah kita raikannya dengan sebaik mungkin.